Alright, Assalamualaikum, saya Zamir Umar. Hari ni saya nak tunjukkan kepada newbie sebab banyak sangat tanya, okay bro, macam mana I nak tangkap gambar landscape, awan nampak berkepul, langit nampak biru. Okay, sebenarnya mudah saja nak tangkap benda ni, cuma setting dia you all kena buat dengan betul. Okay, setting dia macam mana? Setting dia, okay, tak kisahlah you nak pakai aperture mode ataupun manual mode, tapi better you pakai manual mode lah. Okay, aperture you pakai 7.1 ataupun 10 ke atas, at least minimum f8 ke atas lah untuk landscape ni, sebab tujuan dia kita nak gambar tu clear, nak gambar tu lembut. Dan ISO pakai serendah yang boleh, let's say 200, 100, kalau kamera you ada 50, pakai 50. Speed macam mana? Okay, speed ni dia bergantung pada keadaan cuaca tu. Speed antara you pakai, okay, sebab dah pakai manual, speed kita tengok dekat metering. Kalau kita pakai aperture, senang lah, speed dia dah bagi kan. So sekarang ni kita anggap kita pakai manual, baca metering tu sama-sama tengah-tengah level dia. Let's say gambar tak jadi, bagi under 1 to stop, normally gambar akan jadi elok untuk langit berkepul dan awan biru. Selamat mencuba. Terima kasih.